So, saya Faizul Syah bin Husin. Okay, saya bertugas dalam bidang ukur dan pemetaan di Jupom HQ di bahagian pemetaan topografi Semenanjung. Lebih khusus di seksyen penawanan data lah. So, di seksyen kami ni kami jalankan kerja-kerja pengumpulan data. Yang mana kerja-kerja pengumpulan data kami gunakan kaedah airborne lah. Sama ada menggunakan UAS ataupun pesawat lah. So, berkaitan juga dengan tajuk saya pada hari ini, iaitu UAS, Unmanned Aircraft System. So, sedikit pengalaman daripada saya, sepanjang saya bekerja di Jupom, saya terlibat banyaklah kerja yang berkaitan dengan UAS. So, sedikit ilmu yang saya boleh kongsikan pada pagi inilah, pada program kita pada pagi inilah. Okey. Tanpa membuang masa, saya teruskanlah dengan saya punya cerita sedikit lah. Berkenaan dengan UAS. Okey. Alright, sedikit pengenalan lah. Pengenalan untuk UAS. Okey, sinonim dipanggil UAV lah. UAV, okey, UAV adalah Unmanned Aerial Vehicle. Sementara UAS Unmanned Aircraft System. So, UAV sebenarnya diletak di bawah UAS lah. UAS ni adalah sistem keseluruhan UAV itu sendirilah. Yang mana kita ada kita ada komponen-komponen lah, komponen yang terdapat di dalam UAV itu sendiri. Sistem keseluruhan termasuklah software, produk dan yang berkaitan dengannya lah. So, keseluruhan kerja tu yang seperti yang dipaparkan dalam slide, saya rasa ada dipaparkan di ruangan skrin. So, ada 4 fasa utama lah yang kita laksanakan dengan menggunakan UAV ni. So, kita melibatkan pilot di darat. So, kita ada control system. So, kita ada network yang kita gunakan. Dan kita ada data flow lah untuk menghasilkan produk daripada penerbangan UAV itu sendirilah. Okay. Okay, saya teruskan. Kita teruskan lagi dengan jenis UAV yang ada. Okay. Jenis UAV saya boleh katakan ada 3 lah yang utama. Kita ada fixed wing, kita ada multi-rotor, kita ada VTOL lah. So, fixed wing ni adalah dia punya lebih kurang macam pesawat lah. Lebih kurang macam pesawat. Kita ada sayap. Dia punya kaedah pelepasan, kaedah mendarat tu sama seperti pesawat lah. Menggunakan runway yang panjang untuk berlepas dan mendarat. Sementara multi-rotor ni, ini sinonim kepada yang pengguna di luar lah. Saya percaya ramai pengguna di luar menggunakan jenis multi-rotor ni, sama ada kita gunakan secara komersial ataupun sebagai hobi lah. So, berbeza dengan fixed wing, dia punya pendaratan, dia punya pelepasan tu secara vertikal lah dengan menggunakan propeller. So, dia punya dari segi spek pun berbeza. So, multi-rotor fixed wing ni lebih robust lah. Lebih robust, lebih laju. Multi-rotor ni dia dari segi penggunaannya agak singkat juga. Saya boleh katakan dalam sejam lah, satu misi lah dengan penggunaan satu set bateri. Ya, jika dibandingkan dengan fixed wing, multi-rotor lebih fleksibel lah. Fleksibel yang mana dia boleh fly dengan pelbagai altitude. Berbeza dengan fixed wing. Fixed wing sama konsep dengan penggunaan kapal terbang lah. So, yang ketiga adalah VTOL lah. VTOL bermaksud vertical take off and landing lah. VTOL ni kalau boleh katakan gabungan fixed wing dengan multi-rotor lah. Kaedah dia punya pelepasan, pendaratan sama sama dengan multi-rotor, vertical. So, gunakan kipas naik dan turun lah. Berbeza dengan fixed wing. So, once dah naik untuk start misi tu, so dia akan tukar mode macam fixed wing lah. Dia akan luncur sama dengan macam kapal terbang biasa lah. Itu inilah sedikit penerangan berkenaan dengan 3 jenis utama yang ada lah. Saya rasa di luar lah.
Saya percaya di atas talian banyak yang background geometrik lah. So apa ni, sebagai perkongsian ilmu, sebab saya rasa apa ni, ada juga yang di luar yang telah berdaftar untuk ambil ujian amalan kadester lah yang akan diadakan dalam masa terdekat. So salah satu jenis soalan yang saya boleh katakan ada jugalah masuk apa ni, untuk apa ni, elemen UAV lah, jenis-jenis UAV, apa ni, aplikasi UAV dan sebagainya. So dari segi program pada hari ini, harap dapat memberi input sedikit sebanyak lah untuk kita lebih apa ni, bersedilah jika ada di luar sana berhasrat untuk ambil ujian amalan kadester pada masa akan datang ataupun yang terdekat lah. Saya rasa dalam bulan ni lah akan diadakan 16 Mac. Okay. Alright. Okay, sedikit kongsian lagi lah. Di seksyen kami, di seksyen saya lah, saya bertugas di seksyen penanganan data. So kebiasaannya kami menggunakan mati rotor lah, UAV mati rotor. Sebenarnya ketiga-tiga jenis ni, dia bergantung kepada aplikasi yang kita akan gunakan lah. Apa yang kita nak buat, seperti apa yang kita nak. Mati rotor ni saya boleh katakan lebih fleksibel sebab kita banyak gunakan untuk kawasan yang terlibat dengan bencana lah. Sebagai contoh, pada masa lepas kita ada terlibat juga dengan kerja-kerja apa ni, untuk dapatkan data di kawasan tanah runtuh di Batang Kali. So kami dipanggil lah, kita dipanggil. So kita laksanakan mati rotor yang mana lebih sesuai, sebab kita tanah runtuh sinonim dengan bukit, kawasan bukit-bukit kan. So lebih sesuai kita gunakan mati rotor sebab kita boleh kita boleh fly ni lah, kita tak satu ketinggian sajalah untuk kita buat penerbangan tersebut lah. So selain daripada itu, mati rotor ni dia lebih kepada kita di seksyen penanganan data sebenarnya seperti yang saya maklumkan tadi lah, sebab kita ada pesawat ni ada pilot lah, ada pilot sendiri. So saya jelaskan sikit lah sebab apa kita ada dua platform ni untuk kita laksanakan kita punya aktiviti pemetaan. Sebab pesawat sudah pasti dia akan melibatkan kawasan yang sangat besar lah untuk kita dapatkan kawasan ni lah, untuk dapatkan satu data pemetaan di satu kawasan yang besar untuk masa yang lebih cepat. So mati rotor ni lebih kepada kita untuk menampung keperluan daripada data yang dihasilkan daripada pesawat itu sendirilah. Sebagai contoh, kita perlu kemaskini kawasan, certain kawasan yang tertentu sekiranya terdapat perubahan. So agak sesuai untuk kita gunakan UAV lah sebab tidak memerlukan masa yang lebih lama untuk kita start berbanding dengan pesawat lah. So kalau kita nak update satu bangunan sebagai contoh lah, satu bangunan saja, takkan kita nak deploy kita punya pesawat untuk kita fly satu bangunan. So lebih sesuai lah kita menggunakan UAV lah untuk dapatkan sesuatu kawasan yang lebih kecil lah. Okay, seterusnya kita pergi kepada komponen. Komponen UAV ni pun agak famous juga. Soalan-soalan yang akan dibangkitkan lah dalam ujian amalan kadester. Mungkin pada masa akan datang mungkin akan masuk jugalah. Komponen yang ada di dalam UAV itu sendiri. Yang pertamanya, yang penting kita kena ada GNSS lah. GNSS ni yang akan memberikan penentu dudukan kita punya UAV tu. Kedudukan image kita sendiri itulah untuk kita dapatkan untuk kita bagi kedudukan yang sebenar lah. So tak adalah flag kosong sajalah. Itu fungsi untuk GNSS. Seterusnya adalah IMU. IMU ni Initial Measurement Unit lah nama penuh dia. Adalah komponen komponen lain yang terkandung di dalam IMU itu sendiri. Apa itu fungsi IMU? Semasa misi penerbangan kita akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kita punya penerbangan tu. Sebagai contoh, orientasi penerbangan lah. Orientasi penerbangan ni dalam maksud 3D lah. 3D ni orientasi lah, putaran. Yang ni akan mempengaruhi kita punya misi penerbangan. Apa fungsi IMU ni?
IMU ni dia akan beri satu nilai perubahan itu yang akan digunakan di dalam kita punya pemprosesan. So dia akan bagi pembetulan tu untuk memastikan kita punya data lebih tepat. Lebih tepat mengikut aliran penerbangan yang betul lah. So itu fungsi IMU lah, salah satu komponen yang ada di dalam UAV. So kita pergi yang lain pula, komponen yang ada juga. Sekejap So ada pesanan sikit lah daripada urus dia, iklan sikit So siapa yang hadir, jangan ke mana-mana kerana QR code kehadiran akan diberi dalam live inilah. So tak tahulah sama ada di penghujung ataupun di tengah. So diharapkan yang ada di live stay tune lah sampai habis saya punya pembentangan. Okay, alright. Kita sambung balik. Remote control lah. Ini salah satu komponen yang ada untuk UAV. So, remote control sudah pastilah untuk kita kawal kita punya UAV. Menggunakan radio communication lah. Radio communication ni adalah, nanti saya cerita sikit lah apa dia punya spek yang diperlukan daripada agensi yang tertentu lah. So, seterusnya adalah software. Okay, Flight Mission Planner. Ini software yang terlibat untuk kita jayakan kita punya flight planning lah. Untuk kita jayakan kita punya misi penerbangan lah. Penting. Saya boleh katakan yang untuk penerbangan sebagai hobi saja untuk ambil gambar, saya tak perlu pun untuk planning ni. Ini penting untuk kerja-kerja macam kami lah. Untuk kerja-kerja buat mapping. So kita dapat kena pasti dulu apa keperluan yang kita nak dalam kita punya produk tu untuk memastikan kita capai apa yang kita nak. So planning ni penting. Okay, daripada planning ni lah kita dapat kita diberitahu berapa ketinggian yang kita perlu fly untuk kita dapatkan certain spek yang tertentu lah. Itu salah satu komponen yang ada, yang perlu ada di dalam kita punya UAV lah. Okey, seterusnya. So ada seterusnya ini adalah payload. Payload capabilities ni macam benda yang dipasang bersama. Benda yang dipasang bersama UAV. Yang perlu ada dengan UAV itu sendiri. Benda yang utama yang selalu ada yang untuk penggemar-penggemar UAV untuk sebagai hobi ni pun, kamera lah, sudah pasti kamera. Kamera kena ada. Itu yang dibawa oleh UAV itu sendirilah. Kamera ni bukan part of UAV itu sendiri. Dia memang komponen yang di-attach kepada UAV itu sendirilah untuk ambil gambar dan sebagainya. So RGB lah. RGB ni adalah kamera. Red, merah, hijau, biru lah. Ini mewakili sebagai kita punya gambaran di dalam gambar tersebut lah. So oblique camera. Oblique camera sensor ni lebih beza sikit, yang ada warna merah tu. Itu oblique. Oblique kamera ni saya cerita sikit lah. Berbeza dengan kamera biasa. Kamera yang biasa yang kita gunakan untuk UAV ni macam kamera biasa lah. Kamera handphone kan. Dia akan menghala ke mana kita punya benda tu dihala. Macam kamera, macam UAV, bila fly di atas, so akan diproject di bawah. So sama konsep lah macam kamera biasa. Berbeza dengan oblique. Oblique dipasang bersama lens yang biasa tu, yang tegak tu, tetapi berada di sisi lens tersebut lah, dan berkedudukan 45 degree lah, 45 darjah, yang mana tujuan utamanya adalah untuk melengkapkan gambar yang gambar sasaran lah. Sebagai contoh, kalau kita ambil gambar bangunan, kita hanya mendapat gambar yang dihasilkan adalah puncak rooftop lah. Jika ada oblique, dia akan mendapatkan sekali gambar sisi lah, gambar sisi bangunan. Penting untuk aktiviti pemetaan sebagai untuk dengan kerja kami lah, untuk menghasilkan data 3D. Data 3D ni bukan kita kena ambil faktor keseluruhan kawasan tersebut. Bukan semata-mata kita untuk satu sasaran sajalah. So dengan adanya sisi penerbangan ni, sisi gambar ni, so kita akan dapat satu
model yang lengkap untuk kita hasilkan 3D lah, 3D model kita lah. Seterusnya thermal sensor. Thermal sensor ni pun salah satu payload untuk kita punya UAV. Thermal sensor ni lebih saya boleh katakan untuk industri lah. Industri terutamanya pertanian. Dia bukan macam gambar, dia menangkap suhu yang dikesan dalam di atas muka bumi tu. So saya boleh katakan pertanian dari segi dalam bidang pertanian amat penting lah. So kita dapat monitor, kita dapat kena pasti jika kawasan ladang kita besar, so kita dapat kena pasti yang mana kawasan tertentu yang memerlukan penjagaan rapi yang lebih lah. Sebagai contoh, yang mana kawasan yang kena cahaya yang lebih, yang mana kawasan yang perlu air yang lebih. So thermal sensor memang akan digunakan lah untuk aktiviti pertanian lah. Macam ni? Oh, okey. Hairotan sebab dalam UAV tu sendiri dia ada stabilizer. Stabilizer ni dia berbeza dengan AMU tadi lah yang saya cerita tadi lah. Stabilizer ni dia cuba akan elakkan kita punya kenderaan tu daripada melebihi limit untuk orientasi tu lah. AMU pula dia akan memberi nilai yang kecil orientasi tu untuk kita dapatkan kedudukan yang tepat kita punya data. So berbalik kepada yang oblique dengan RGB tu, ianya auto, tapi akan ada sedikit hairotan yang akan dibetulkan oleh IMU itu sendirilah. Itu fungsi fungsi IMU itu sendirilah untuk kita membolehkan kita punya data yang lebih tepat lah. Saya harap menjawab soalan So tak apa, kita teruskan. Yang ada soalan tu boleh je type di ruang komen. Kita akan cuba attend lah satu persatu, insyaAllah. Dan saya cuba akan jawab jugalah. So seterusnya kita sambung lagi. Okay, masih dalam ruangan kokpit payload lah. So untuk LiDAR sensor, LiDAR sensor ni LiDAR sensor ni saya percayalah dekat luar sana dah aware lah, dah sedar lah penggunaan LiDAR sensor. Even dalam handphone itu sendiri pun dah ada dah konsep kaedah LiDAR sensor ni. Berbeza dengan gambar. Gambar yang kita hasilkan adalah plain. Okay. 2D lah, 2D. SATA. Berbeza dengan LiDAR. LiDAR ni kita akan dapat data kita dalam bentuk 3D. Okay, cara dia capture, cara kaedah dia tangkap kita punya sasaran tu, ianya menggunakan laser lah. Laser cahaya. So lebih sesuai lah LiDAR ni digunakan di kawasan-kawasan yang banyak kanopi lah, yang hutan lah, sebagai contoh hutan lah. Gambar memang boleh dapat, memang boleh capture kawasan hutan. So hanya yang nampak di kawasan hutan itu adalah pokok-pokok je. So berbeza dengan LiDAR. LiDAR ni dia ada laser yang ditransmit tu, satu pass yang ditransmit tu dia akan ada power yang tertentu lah yang dia akan transmit. Akan ada saya bagi contoh lah konsep matahari lah. Bila dia sunlight lah, bila dia transmit, bila dia pancar kepada kawasan hutan, so kita nampak cahaya-cahaya yang tembus melalui kanopi dahan-dahan tersebut lah, untuk hit kepada kita punya ground. So sama konsep dengan LiDAR lah. Penggunaan LiDAR ni adalah amat penting lah untuk kita tampung keperluan daripada gambar itu sendirilah. Saya tak kata gambar tu tak tepat, tapi kita kena ada berbagai aplikasi lah untuk kita gunakan, untuk kita completekan kita punya hasil pemetaan kita lah. Okay. 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 Untuk awan ni sebenarnya ialah sebab kita duduk di Malaysia. Memang kawasan-kawasan yang berawan. UAV itu sendiri, itu saya cerita sikit lah. Sebab kita ada pesawat yang saya kongsikan tadi lah. Kita ada fly pesawat, kita ada fly UAV. UAV, ketinggian altitude yang kita terbang selalunya Caam benarkan pada tahap 100 ke 120 meter lah. Ketinggian pada tahap ini memang awan tak adalah. Berbeza dengan pesawat. Pesawat memang kita hadapi masalah ni
kerap jugalah sebab kawasan kita berawan. So bila dah kita data kita berawan, bila memang nak tak nak memang kena fly balik. Memang kena fly semula. Sebab tu pentingnya bila selesai je misi penerbangan yang kita jalankan pada hari tersebut, sebagai contoh kan. Kita kena inspect data kita. Kita kena make sure bebas awan. So kalau kita tak inspect, kalau kita tak semak data kita, kita dah proses, kita baru tahu ada awan dalam dekat data kita. So dah kena buat misi balik, kena fly balik. Kalau kita sebagai contoh lah, kalau kita check data tu lambat, contohlah seminggu 2 minggu baru check data tu, tiba-tiba nak proses ada awan, dah permit dah habis, permit dah expired, so nak kena apply permit balik, dah makan 2 minggu 3 minggu. So benda tu penting kena ada semakan data lah untuk kita pastikan kita punya data tu clear untuk kita proses untuk hasilkan produk yang clean daripada awan lah. Okey bagus soalan tu. Gabung dari segi misi tak boleh lah. Tapi dari segi data kita boleh buat. Sebagai contoh, kalau gambar dia memang UAV ataupun pesawat, data utamanya adalah gambar lah. Kalau LiDAR lah. So gambar atau LiDAR ni kita boleh mix kan, kita boleh kita boleh campurkan dalam perisian yang tertentu lah untuk kita hasilkan produk. Sebagai contoh tadilah saya cakap tadi, pesawat kita fly. So ada butiran yang kita nak ambil. Contohlah bangunan tu tiba-tiba naik dalam bulan depan. Kita kena capture, kita kena ambil gambar bangunan tu untuk kita masukkan dalam kita punya data pemetaan yang kita ambil daripada pesawat tu. So teknik ni lah kita gunakan untuk kita kemaskinikan data kita. Kita gunakan perisian tertentu, perisian GIS lah, banyak di luar sana, untuk kita combine, kita mergekan data kita dan boleh blend sekali lah dalam data yang sedia ada. Okey, saya teruskan. Okey, untuk payload jugalah. Ini multi-spectral sensor ni lebih teknikal sikit. So, dia sama konsep macam thermal sensor ni. So dia banyak band yang digunakan dalam multi-spectral ni. Saya tak perlu jelaskan lebih detail lah. So saya akan skip yang ini. Okey, saya teruskan. Kita dengan metodologi. Kita dah masuk metodologi ni. Metodologi kita punya misi penerbangan. Misi UAV kita lah. Okey, pertamanya, misi pertama apa yang kita kena buat? Planning lah. Planning dengan persediaan. Planning kita yang saya maklumkan tadi, kita guna software tertentu untuk kita rancang kita punya penerbangan. Apa yang produk yang kita nak, spek apa yang kita perlukan. Dari segi planning itulah kita dapat kita dapat tentukan lah keperluan kita nak. Okey, seterusnya pasal 2. Okey, kita punya persediaan GCP. Okey, GCP ni penting untuk saya boleh katakan untuk semua kerja-kerja yang menggunakan UAV lah, dari segi mapping, dari segi apa saja, kecuali kalau kita nak ambil gambar saja untuk hobi semata-mata, tak perlulah sampai nak kita nak buat GCP. So ini untuk mapping semata-mata, sebab kita kena buat penentu dudukan kita punya image. So saya tak kata kalau tak ada GCP tak tepat. So dengan ada GCP kita dapat kedudukan yang lebih tepat lagi untuk kita make sure data kita tu memang ikut keadaan yang sebenar. Okay. Saya tak share, saya tak ada contoh macam mana gambar GCP yang kita buat tu. Dia lebih kurang macam kita kena Snellite bermaksud kita buat tanda sebagai contoh cross mark lah. Cross mark di atas jalan sebagai contoh warna merah putih, untuk memastikan gambar GCP ni nampak daripada gambar yang kita fly di atas UAV. So untuk apa nak kena nampak? Nak kena nampak sebab dalam proses UAV itu sendiri, dalam proses dipanggil area triangulation lah, kita kena pin kedudukan GCP tersebut untuk kita geografkan kita punya data.
Sebab tu data-data GCP point ni kena nampak. Itulah dia punya serba sedikit untuk persediaan GCP. Cara cerapan GCP ni saya tak perlu nak detailkan lagi lah, sebab kita gunakan cerapan GPS biasalah untuk kita observe GCP, setiap GCP lah. Dan juga saya rasa bilangan GCP pun saya boleh kongsikan jugalah. Bilangan GCP semuanya bergantung sebenarnya. Bergantung kepada kawasan kita yang kita nak fly. Lagi besar, lagi banyak sebenarnya. Tapi secara asas saya kongsikan benda ni bukan mesti ikut, sebab kami punya konsep satu kawasan, dekat di Jupum ni, kawasan pengukuran tu kita sebenarnya dibahagikan dengan indeks. Certain indeks tu ada dibahagi dengan ada ukuran lah. So taburan GCP kami allocatekan, kami peruntukkan mengikut indeks tersebut lah. Kebiasaannya satu indeks, satu GCP. Tetapi untuk saya macam untuk panduan selanjutnya, tuan-puan boleh rujuk di dalam keliling KPUP, iaitu Peraturan Ukur Geometrik 2021. Di situ ada penerangan lebih detail berkenaan dengan taburan GCP yang diperlukan untuk satu kawasan. Ada dalam bentuk jadual lah. Maknanya kawasan luas ni berapa banyak yang perlu ada. So dalam peraturan tersebut ada dinyatakan lengkap lah dari segi keseluruhan misi penerbangan untuk apa yang perlu ada, dari segi ketepatan, semua ada. Semua ada dalam peraturan tersebut lah. Sebagai panduan lah untuk di luar sana. So yang ketiga. Kalibrasi sekejap kebiasaannya kalibrasi ni kita akan buat sebelum penerbangan untuk kita memastikan kita punya data tu betul, data itu tepat. Dia berbeza dengan UAV yang ada. So kalau ikutkan kami akan buat misi penerbangan sebelum buat misi penerbangan yang sebenar. Kita akan fly untuk buat kalibrasi. Sebagai contoh kita buat cross mark lah. Satu line kita akan fly dan satu line lagi kita akan fly bertindih dengan line yang mula tu, untuk memastikan kita punya misi, kita punya data tu betul, tepat. So sekiranya tidak buat, kita takut dalam misi penerbangan yang sebenar kita akan ada gap dekat situ lah. Benda itu yang kita buat untuk kita pastikan kita punya data macam meyakinkan kan untuk kita fly untuk misi yang sebenar lah. Itulah itu dia berbeza dengan ikut jenis UAV tersebut lah. Tapi dari segi asas untuk kita pastikan kita punya data tu lebih tepat, kita kena make sure ada dua line penerbangan yang sama, yang berbeza untuk memastikan tiada gap di antara satu sama lain lah. Alright, fasa 3. Fasa 3 kita dah masuk misi ni, misi penerbangan. Misi penerbangan ni, misi penerbangan ni kita fly lah. Kita akan fly drone, dia akan dilibatkan dengan pilot lah. Pilot akan kemudi remote. Satu lagi minimum akan ada satu lagi operator. Operator ni dia akan monitor. So dia akan monitor persekitaran ataupun juga kedudukan UAV tersebut. Takut dia out of sight lah. Maknanya tak nampak. Takut pilot yang kemudi tu tak nampak. So untuk memastikan kita punya UAV tu berada kedudukan yang selamat lah. Dan juga persekitaran lain lah, ataupun cuaca. Cuaca ni pun penting juga. Untuk kita, pilot ni dah kusyuk fly So benda lain dia macam tak fokus sangat lah. So itu tugas operator yang satu lagi lah, untuk kita monitor kedudukan ataupun keadaan persekitaran kawasan pengukuran lah. So dari segi satu, berapa keluasan indeks
Okay, indeks Indeks sebenarnya di Jupum kita ada beberapa saiz indeks lah. Sebab untuk UAV dia melibatkan kawasan yang kecil. Tapi indeks yang kita gunakan adalah 500 meter. Besar 500 meter. Dia punya sisi jarak dia 0.0625. Tak silap saya. Nanti 0.0625 meter. Kan? 0.025. Tak silap saya. Sorry sebab tapi keluasan adalah 500 meter. Kalau ada geometician yang di luar sana di bawah Jepun, kalau saya salah tolong betulkan lah. Tapi yang lebih yang paling kecil 500 meter lah yang kita gunakan luas untuk indeks. So yang soalan yang kedua tadi tu, yang PBK dengan RTK tu, saya baru nak masuk sebenarnya cerita dia untuk misi penerbangan ni. So berbeza, itu juga bergantung kepada kita punya penggunaan UAV, penggunaan kita punya ni lah kenderaan UAV tersebut. So beza dia RTK. So RTK kita akan menggunakan kita punya rujukan daripada MyRTKNet yang terdekat. Menggunakan server Jupum lah. Semata-mata menggunakan server Jupum yang mana pemutulan akan diberi serta-merta. Itu yang dinamakan real time kinematik lah. So dia terus bagi pemutulan, dia terus bagi data yang dibetulkan lah. Dengan kedudukan yang sebenar lah. So dia akan relate kepada kedudukan yang sebenar. Yang mana apa fungsi GCP pula? GCP akan digunakan juga untuk kaedah RTK tersebut. GCP akan digunakan untuk data validation lah. So once image kita dah dapat dengan menggunakan MyRTKNet, so guna GCP kita akan validate data kita untuk tengok data kita tu betul ke tak. So kita akan berpandukan base pada kedudukan GCP yang kita serap lah. Okay, sementara PPK pula, post process kinematik. Proses kinematik ni kita gunakan base yang kita serap sendiri, yang kita ada. Tapi kita kena make sure value nilai yang kita ada tu adalah nilai yang sebenar lah. So kita tak guna MyRTKNet, kita guna kita punya base sendiri. Okay, sama juga kita guna GCP. GCP untuk data validasi lah, untuk validation data. Sesetengah perisian kita GCP kita tu kita boleh ikat terus dengan kita punya data yang kita hasilkan daripada PBK tersebut. Maksud kita akan lebih merujuk kepada kita punya GCP lah. So kita buat PBK. So kita base kepada kita punya base station kita yang kita serap. So dalam certain software yang tertentu, perisian yang tertentu, ada satu fungsi lah yang kita boleh masukkan kita punya GCP. Dan kita boleh tie terus kita punya GCP untuk pastikan kita punya data terus tie kepada kedudukan yang sebenar lah. Itu dia punya konsep pengukuran yang antara kedua tu lah, PBK dengan RTK tu lah. Okey, saya teruskan 4 lah. Ini fasa yang keempat. Fasa yang keempat ni kita ada post flight dengan processing lah. So kita dah masuk kepada processing lah sebenarnya. So post flight ni macam selepas seperti yang saya katakan tadi lah. Setiap kali misi penerbangan kita perlu adalah simakan data untuk pastikan kita punya data tu clean. Untuk memastikan tiada kembali balik pada start lah untuk kita fly balik. Tapi kalau kita ada simakan data sebelum kita buat misi penerbangan, selepas kita buat misi penerbangan, so kita dapat overcome, kita dapat atasi lah benda-benda yang berulang yang kita kena buat. So kalau kita kena ulang setakat sehari 2 hari tak apa lagi. Kalau macam seminggu 2 minggu tu dah dah makan kos. Bos pun ada bising kan. So untuk mensyukurkan benda ni berlaku, kena adalah post flight punya inspection. So dari segi peralatan pun kita kena semak, kena check ada sebelum kita balik lah. Dan seterusnya kita pergi kepada processing. Processing ni lah kita akan buat proses untuk sebelum kita hasilkan produk pemetaan.
Produk kita, produk produk mapping lah, macam yang saya boleh katakan dekat sini apa yang kita buat. Kita buat automosaic, kita buat DSM, kita buat DTM dan laporan-laporan yang tertentu lah. DSM, DTM saya percaya background geometrik ni memang sinonim dengan term DSM, DTM lah. So DSM ni Digital Surface Model, DTM ni Digital Terrain Model. Digital Surface Model ni data permukaan muka bumi yang mana objek-objek pokok bangunan semua masih ada kekal. Berbeza dengan DTM. DTM ni kita dah potong dah, kita dah buang semua untuk kita tinggal back earth je, kita tinggal permukaan bumi je. Penting lah untuk kita buat analisis seterusnya lah. Seperti analisis banjir ke, untuk analisis kajian-kajian lain ke, kajian-kajian seperti untuk ni lah, banjir, kajian tanah runtuh dan sebagainya lah. Okay. Kalau ikutkan PPK anggaran saya boleh katakan 20 ke 30 km ideal lah. Maknanya 20 ke 30 km tu kita punya radius, kita punya penerbangan. So jangan keluar daripada radius tersebut lah. Maknanya kalau macam lebih daripada 30 km tu, kita kena make sure ada satu lagi base untuk kita buat. Itulah konsep dia lah. So itu yang saya katakan, kalau kita ada dua base lebih baik daripada kita ada satu kan. Kalau kawasan yang kecil tu memedai ada satu lah. So kalau konsep macam konsep macam kalau RTK dia tak terlalu jauh sangat lah. Saya rasa ideal ni dalam 10 ke 20 km. PBK ni dia lebih sikit. So kalau kita ada kawasan yang lebih besar, contoh kita 40 km, so baik kita ada lebih baik kita ada lebih base station lah, untuk kita memastikan kita punya data tu dibetulkan lah, mengikut kedudukan yang sebenar lah. Okay alright, saya sambung lagi. DM sebenarnya saya rasa ada lagi, mungkin ada kat luar tu yang lebih pakar untuk cerita apa DM tu sebenarnya. Dia berbeza falsafah sebenarnya. Saya tak boleh nak jawab dari segi pengalaman saya boleh cerita lah. Term DEM tu sendiri maksudnya Digital Elevation Model. So bermaksud macam dia berbeza sebenarnya. Dia, kalau ikutkan kami punya pengetahuan tu, DEM ni macam sama konsep macam DTM, tapi tidak dibuat proses selanjutnya. DTM ni kita dah buat proses yang lebih detail lah. Macam kita buat, kita ratakan sungai. Macam DEM ni macam kita raw DTM. Itu pemahaman dari segi saya. Saya harap kalau ada yang online tu, kalau ada yang lebih faham, boleh kongsikan lah di ruangan komen. Tapi saya rasa saya ada dapat info juga berkenaan dengan DEM ni daripada lecturer UTM, tapi saya tak ingat macam mana yang dia terangkan tu. Tapi agak logik jugalah untuk kita untuk kita tahu. Tapi saya tak dapat nak recap balik apa info yang disampaikan tu. Saya harap kalau dia ada, kalau doktor ada, kalau ni doktor lah, Dr. Prof daripada UTM, kalau dia ada mungkin boleh kongsikan lah. Sedikit lah apa itu DEM lah dari segi ideologi lah. Okay, alright. So kita pergi kepada data processing. Data processing ni, dia lebih detail sikit lah. So sebenarnya saya minta maaf, dekat slide saya ada nyatakan jenis perisian yang kami gunakan. So dia lebih kurang asas perisian yang kita gunakan ni adalah sama lah. Sama konsep je. Sebab saya boleh katakan, saya boleh cerita kat sini lebih kepada kamera udara yang kita gunakan. Apa proses yang kita buat untuk hasilkan satu produk tersebut lah. Okay, permulaannya kita akan pergi buat area triangulation. Area triangulation ni adalah menjadi tigaan udara lah. Ini konsep asas yang kita gunakan untuk hasilkan data pemetaan lah. Okay, sebelum saya terlepas
Sebab teknik UAV ni sebenarnya untuk mapping, untuk hasilkan data-data pemetaan, untuk data pemetaan 3D ataupun inilah yang berkait dengannya, kita kena ada pertindihan. Kita kena ada pertindihan di antara gambar. Dia berbeza dengan penerbangan UAV yang dibuat secara untuk ambil gambar semata-mata. Itu tak diperlukan lah untuk ikut pertindihan tersebut lah. So untuk kerja-kerja mapping, untuk hasilkan data pemetaan ni memang penting lah untuk kita buat ada overlap. Pertindihan di antara image tu. Overlap ni pun kita boleh buat dalam kita punya planning, dalam kita menurut perancangan. Tapi biasa kita akan buat 60-40 lah pertindihan. Ini spek segala penerangan berkenaan dengan spesifikasi UAV ni semua ada di dalam yang saya kongsikan tadi, di dalam link KPUP, peraturan ukur geometrik lah. Semua memang basic step semua ada dalam tu. Boleh rujuk lah sebagai panduan. So kita bersambung balik kita punya data processing, kita pergi kepada penjigi tingkat udara. Ini ada triangulation ni kita akan buat. Kita buat proses padanan dengan kita punya GCP. Kata dalam kata teknikal ni kita GeoRef lah. GeoRef kita menentu dudukan. Penentu dudukan kan kita punya data tu kepada kita punya kedudukan yang sebenar lah. Dia ada proses bundle adjustment, dia ada ground control point integration. Ini dekat sini lah kita buat. Dekat sini lah kita akan pin kita punya GCP. Dekat sini lah kita tengok nampaknya GCP kita dekat kita punya image. Untuk kita pinkan dengan kita punya GCP. Untuk kita ikutkan kita punya data tu supaya base kepada kita punya GCP. Dekat sinilah berhasilnya dia punya step processing tu lah. Sebelum pergi kepada DSM generation, dah ada dia punya benda tu semua, baru dia penjanaan DSM lah. Penjanaan DSM ni seperti yang saya katakan tadi, berdasarkan kepada segala objek yang ada permukaan muka bumi akan ada dimasukkan data yang data DSM ni lah. So di sebelah kanan tu ada point cloud. Daripada DSM yang kita buat tu, dia akan hasilkan point cloud daripada DSM. Berbeza berbeza dengan LiDAR. Saya recap balik sedikit apa daripada LiDAR tu sendiri. Data LiDAR tu sendiri kita akan dapat point cloud juga. Titik point cloud ni titik yang banyak. So berbeza dengan gambar, point cloud yang kita hasilkan daripada gambar ni, ianya adalah satu layer saja daripada titik pertama yang dia capture daripada gambar tersebut. Sebagai contoh, kamera kita capture satu rooftop bangunan. Maknanya bermaksud point cloud akan ada di atas rooftop tu saja. So berbeza dengan LiDAR tadi. LiDAR tadi dia akan berselerak point cloud dia. So dia akan berselerak sehingga dia hit kepada paling bawah sebagai contoh kita punya tanah. Berbeza dengan gambar. Itu ada sedikit perkongsian untuk beza dengan gambar yang dah LiDAR. Bagaimana dihasilkan gambar itu jadi point cloud, itu adalah konsep yang digunakan dalam gambar. Secara teknikalnya dipanggil teknik stereo lah. Stereo ni kita gunakan daripada dua overlap image tu, kita akan dapat jana 3D. 3D kita akan dapat jana ke 3D, tapi 3D ni dia satu orang kata satu surface je. Bermaksud satu layer je lah yang di atas yang bermaksud satu permukaan je lah. Dia berbeza dengan LiDAR. LiDAR ni dia akan berselerak. So dia ikut sebenarnya dia ikut alat yang digunakan lah, alat LiDAR yang digunakan. Dia dekat luar ni macam-macam. Dia ada minimum ada 5 return lah, sehingga belah-belah return tak salah saya. So lagi banyak return yang diterima sensor LiDAR sendiri, lagi banyak point yang akan dihasilkan di atas muka bumi lah. Itu konsep LiDAR, beza konsep LiDAR dengan gambar lah. Okay, seterusnya dah ada DSM, so kita boleh buat DTM. DTM ni konsep kaedah dia, kita akan buang benda-benda yang di atas muka bumi, kita akan buang lah. So seperti yang saya katakan tadi, saya cerita ni menyentuh semata-mata dengan kamera udara. So gambar. So dari segi DTM acceleration ni, saya boleh katakan teknik yang digunakan adalah penurunan daripada point yang pertama yang
ke ketinggian yang tertentu untuk dapatkan DTM. Saya tak kata tak tepat. Saya boleh katakan dia jika dibandingkan dengan LiDAR, LiDAR lebih tepat lah sebab dia terus kita dapat ke ground. Dia berbeza dengan teknik kamera udara lah. DTM acceleration ni dia akan ada satu parameter yang digunakan dalam perisian tertentu tu untuk kita buat penurunan untuk hasilkan DTM tersebut. So daripada DTM tu lah kita buat. Ni saya percayalah sebab kat sekolah pun dah ada belajar kontur kan, dalam subjek geografi. So apa itu kontur? Kontur adalah garisan bayangan lah. Garisan bayangan yang mewakili ketinggian data tersebut lah, data DTM tu. Seterusnya kita pergi kepada auto rectification. Auto rectification ni lah proses selanjutnya untuk kita buat gambar. Gambar yang kita ambil banyak-banyak tu kita akan combine. Tapi kena ada proses auto rectify dulu. Untuk buang herotan image yang ada dalam yang ada lah, yang berlaku dekat kita punya data tu lah. So adalah proses yang terlibat seperti radiometrik. Radiometrik ni color balancing kita buat. Kita balancekan color dia untuk kita make sure kita punya gambar tu sesuai untuk berpadanan lah dengan keadaan yang sebenar. So kita pergi kepada mosaic creation. Mosaic creation ni gabungan image lah, gabungan image yang kecil-kecil ni kita akan combine satu gambar yang besar lah. Itu dipanggil mosaic. Selanjutnya kita akan pergi kepada 3D model generation. 3D model generation ni lah yang akan digunakan menggunakan kamera oblik tadi. Ini dia punya kefungsian yang akan digunakan lebih kepada lebih kepada 3D model lah, untuk kita dapatkan satu model yang lebih lengkap daripada oblik tersebut lah. Color balancing kalau kita guna software yang tu memang dia ada dah, memang dah default memang ada dalam tu lah, memang dah disediakan. Sebagai contoh, saya terpaksa cakap kat sini sebab saya dah mention dalam slide ni kalkulator JKD ni. Ini memang dah ada dalam ni lah, color balancing. Dia ada juga certain software yang tertentu ni dia dah secara automatik dia dah buat sendiri. Tapi kalau ikut saya boleh kongsikan, saya keluar sikit lah, saya divert sikit sebab saya guna, kami guna untuk pesawat, kami guna software yang tertentu. Kami buat sendiri color balancing tu untuk memastikan dia punya graf color tu supaya dia balance, supaya sebab satu gambar yang kita buat color balancing dipanggil radiometrik lah, dia akan digunakan untuk gambar-gambar yang lain. So gambar yang pertama tu adalah penting. So sebab tu saya kata kalau dia akan makan masa lah. Sebagai contoh, sebab kita fly satu misi penerbangan ni dia akan melibat dari segi cuaca beberapa hari. So setiap hari penerbangan tak tentu dia punya cuaca. Ada yang panas, kadang kita fly petang. So peranan color balancing ni adalah penting. So kita tak boleh simply kita apply untuk semua gambar untuk satu setting yang sama. Kita kena tengok juga untuk semua gambar, untuk kita pastikan semua gambar tu adalah berpadanan mengikut keadaan semasa lah. Tapi saya menjawab balik yang soalan tadi tu, semua software akan ada. Semua software fotogrametri lah untuk proses data-data fotogram lah. Kena ni lah akan ada. Dia benda tu memang ada dalam sistem lah, memang ada dalam software. Kalau balancing tu sama dengan LUT sama ke? Sama ke sebenarnya? LUT saya rasa sama konsep dia. Saya rasa sama sebab kita guna LUT sebab sebagai perkongsian kami pesawat kami guna sekarang ni peralatan LiDAR dengan dulu memang kami ada guna kamera udara yang di attach pada pesawat, dan kami guna konsep LUT juga untuk balance color ni lah. Tapi saya kena counter check balik. So saya harap kalau puan atau puan ni boleh tinggal kontak ke, atau kita boleh kontak kemudian ke, saya akan confirmkan balik apa itu LUT dibezakan dengan kita punya ni lah, color balancing lah. Tapi memang kita ada guna lah untuk untuk kaedah yang sebelum ni kita guna, memang ada guna LUT.
Okay, AT punya software, okay, untuk UAV memang sekali. Tapi yang saya maklumkan tadi lah, proses yang terlibat itulah GCP tadi. GCP tu yang dilibatkan di dalam proses error integration tu sendirilah. Error integration ni sebenarnya dia nak ikatkan di antara image-image yang kita ambil banyak-banyak tu, dia akan ikatkan, lepas tu disupportkan lagi, dibantu lagi dengan GCP tadi untuk dapatkan satu gambar-gambar yang kita ambil banyak-banyak tu untuk satu tempat tu, so dikombainkan. Itu proses konsep asas error integration buat lah. Memang itulah GCP itulah dia punya dia punya kaedah asas yang kita gunakan dalam error integration. Okey. Itulah. Okey. Benda ni lah sebab kita pun dah ada AI sekarang. Dah ada AI, so kita sebenarnya semakin hari teknologi tu kita kena ikut, tak dinafikan lah. Sebab saya tak nafikan lagi lah, memang akan datang pendapat saya sendiri lah, ini pendapat saya sendiri, mungkin akan ada lah. Dan saya rasa memang dah ada dah pun. Sebagai contoh, sebab saya dimaklum, saya ada juga pergi ke ke taklimat tertentu lah, sebab dia kata sebagai contoh proses klasifikasi lah. Proses klasifikasi ni untuk kita differentiatekan objek mana yang kita nak digit. Yang ini pun dah ada AI. So tak mustahil lah untuk proses-proses yang sebegini sedetail macam ni akan ada proses akan ada melibatkan AI lah di masa yang akan datang. Sebab benda ni AI ni kita kena benda tu di sistem yang diajar lah kan. Tapi kalau walaupun kita ada kita ada penggunaan AI di masa akan datang ataupun di masa sekarang kita guna AI, penggunaan tenaga manusia tu pun saya rasa amat penting jugalah. Sebab saya kongsikan sedikit lah, sebab kalau AI ni benda ni kita kena suntik dia, kita kena ajar dia apa yang kena buat. So benda-benda yang tertinggal daripada yang kita tak ajar AI buat, so itulah gunanya tenaga manusia. So saya boleh katakan walaupun ada fully utilize untuk AI ni di masa akan datang, tapi penggunaan tenaga manusia pun agak diperlukan jugalah. Saya tak boleh katakan kita mengharapkan semata-mata untuk AI kan kurang pula kita punya kerja kan. So tak ada pula peluang pekerjaan untuk kita ni kan, untuk kita yelah belajar ramai-ramai kat IPT kan, nanti nak dah grade kan, nak kerja mana dah AI semua buat. So saya tak boleh nak ni lah, saya boleh katakan penggunaan tenaga manusia itu adalah amat diperlukan jugalah. Macam mana? Nak tanya Encik Aisyah punya experience untuk post processing data RGB kawasan berair macam Timbangan atau Sungai. Pengalaman kawasan berair. Okey, kalau ikutkan pengalaman saya lah. Okey. Saya cerita sikit sebab gambar, kalau kita ambil gambar kamera udara, guna gambar kamera udara ni, kita akan capture even kawasan berair pun kita akan dapat. Berbeza dengan LiDAR. LiDAR ni laser, dia tak akan beri tindak balas. Kawasan-kawasan berair ni memang takkan ada data, dia akan kosong. Dia berbeza dengan gambar akan ada capture. So okey, dia gambar akan capture. Bila kita nak proses selanjutnya, kita nak proses point cloud daripada gambar tu sendiri, ianya akan ada macam orang kata scattered punya data dekat kawasan berair tersebut. So akan ada macam spike, dia data dekat situ akan dia macam tak betul sikit. So dia gambar betul, gambar ada, tapi bila kita dah generate point cloud, so dia akan ada spike yang tinggi, yang macam noise. Dia akan ada banyak noise dekat kawasan berair tersebut. So pengalaman kami, apa yang kita buat,
gambar dah betul, untuk kita hasilkan DSM, kita kena filter benda ni. Untuk memastikan tak ada spike tu. Itulah. Nanti akan ada, akan memberi kesan kita punya produk. So apa yang kita buat dekat perisian GIS banyak kita gunakan, kita akan filter, kita akan buang kita punya point cloud dalam kawasan air tersebut, mana-mana yang tak berkaitan kita akan buang. So bila dah buang, data DSM kita, data DTM kita tak akan ada memberi kesan kepada point yang kita buang tu. Maknanya kalau ada lagi point cloud yang noise ni, so data kita tak akan jadi tepat di kawasan yang berair tersebut lah. Itu pengalaman saya sendirilah yang kita analisis produk yang dihasilkan di kawasan yang berair lah. Dia berbeza dengan LiDAR. LiDAR ni memang dah, laser memang dah tak ada. Memang dia cahaya dia tak reflect pun dekat kawasan berair ni. Dia akan sama ada dia telan terus ataupun dia pergi ke mana-mana. Dia tak akan ada bacaan. Dia hitam je. Dia takkan ada data lah. So maksud kalau ada kita produce DTM ataupun DSM, dia akan ada satu lapisan yang kita katakan macam theoretically lah, kita buat macam simulation lah untuk kita adakan air tersebut lah. Tapi bukan ada data tu. Memang tak ada data. Data tu orang kata simulasi. Daripada tebing yang berhampiran, kita simulatekan untuk jadikan dia air. Itu yang DTM yang dihasilkan daripada LiDAR ataupun gambar lah. So daripada gambar, itulah kita kena filter point cloud yang kita hasilkan untuk memastikan kita punya DSM dengan DTM tu cantik lah, betul lah. Terima kasih Tuan Saiful. Macam familiar je. Familiar nama tu Okay, saya boleh teruskan Okay. Kita dah masuk ke tempatan. Okay, kita dah dapat produk. Kita dah dapat produk. So apa yang kita buat, sudah pasti kita akan pergi kepada ketepatan lah. Ketepatan ni apa yang kita kena ikut untuk kita pastikan kita punya produk tu meet kita punya keperluan lah. Okay, ia akan berkait dengan GSD kita. Apa itu GSD? Okay, GSD ni saya percayalah dekat luar sana pun memang dah tahulah GSD tu apa. GSD ni adalah pixel. Gambar-gambar kita yang kita hasilkan ni adalah diwakili oleh pixel, kotak-kotak kecil ni. Kotak-kotak kecil ni yang dipanggil GSD. GSD adalah ground sample distance lah. Okay, sebagai contoh, satu gambar tu pixel GSD ni adalah 10 cm. 10 cm lah. Okay. Masuk 10 cm sisi, 10 cm ni lah, setiap sisi tu adalah 10 cm, besar 10 cm. So, mana-mana objek yang melebihi 10 cm akan dapat dilihat dalam gambar kita. Itu secara layman lah yang saya boleh cerita kat situ lah. So, mana-mana objek yang sebagai contoh lah, kerusi lah. Kerusi, saiz bawah 10 cm kan. Kecil 10 cm kecil kan. So maknanya kerusi tu tak akan ada muncul dalam kita punya gambar. Itu konsep dia punya pemahaman macam tu lah. Ideologi dia macam tu lah. So itu dia. Itu GSD. Dia pixel yang mewakili objek yang diambil di atas muka bumi lah. So kita kembali kepada kita punya ketepatan. Okey. Ketepatan yang disyorkan di dalam perkeliling KPUP Peraturan Ukur Geometrik 2021 ada juga disyorkan untuk panduan semua, yang mana horizontal adalah 2 kali GSD lah. 2 kali GSD maksud kalau contohlah kita punya GSD kita 4 cm, 4 cm maknanya 2 kali GSD lah, 2 kali 4 8. Bermaksud kita punya ketepatan adalah perlu di bawah 8 cm. So macam mana nak dapat 8 cm? Itulah gunanya GCP yang kita cerap tadi. GCP yang kita cerap tadi lah kita kena compare balik. Maksudnya once kita dah dapat data kita punya data gambar tu, gambar tu dah ada dia punya. So harap suara boleh didengar. Harap maaf gangguan teknikal sikit tadi . So sebelum tu saya ada iklan sikit lah. Iklan kembali balik. So siapa yang hadir jangan ke mana-mana kan. Kerana QR code masih belum dimuncul lagi lah. Masih belum dimunculkan lagi di atas talian. Kerana tak tentu masa bila Rusti akan bagilah. So stay tune lah. Okay. Alright, saya teruskan.
Jadi dah masuk ketepatan. Jadi ni ada soalan. Bilangan GCP itu mempengaruhi tak ketepatan produk? Okey. Okey, bilangan GCP adakah mempengaruhi ketepatan produk tersebut? Okey. Saya kena fikir sikit sebab benda ni subjektif sebenarnya. Saya rasa lah, pendapat saya lah, dia memedai kalau kita ikut apa yang disyorkan dalam dalam peraturan kujimatik tu. Sebagai contoh lah, satu kawasan tu dia nak 5 GCP. So memedai kita buat 5 GCP saja. Kalau kita buat lebih, saya boleh katakan lah, sebab kalau kita buat lebih pun dia punya ketepatan tu adalah lebih kurang je. Lebih kurang yang kita buat 5 tadi. Saya bagi contoh sebab ketepatan ni akan dihasilkan dalam satu table. Satu table ni akan contoh ada 5 GCP. 5 GCP ni akan ada value. Value ni dia akan dipuratakan lagi. So bila ada contohlah 5 GCP dipuratakan, lepas tu kita dibandingkan dengan ada 10 GCP dipuratakan, saya adalah lebih, mungkin ada kelebihan di situ, mungkin ada kita dapat enhancekan lagi dia punya ketepatan. Tapi saya rasa memedai dengan yang disyorkan untuk kita capai kita punya ketepatan yang 2 kali GSD ni yang saya maklumkan tadi lah. Sebab untuk kita cerap lebih GCP ni, dia sudah pasti dia akan makan masa. Makan kos. Satu GCP ni kita akan cerap sejam 2 jam. Dekat situ pun dah makan kos lah. So memadai lah untuk kita dengan ada yang disyorkan ataupun mengikut kesesuaian suatu kawasan tersebut lah. So untuk GCP ni saya nak recap sikit lah pasal GCP ni tadi. So cerapan GCP sebenarnya, cerapan GCP kita buat senilai yang saya maklumkan tadi lah. Kita buat senilai, kita chart, kita buat cross, kita chart merah putih ataupun hitam putih untuk memastikan dia nampak di dalam gambar tersebut. Tapi untuk cerapan tak apa, kita boleh buat selepas penerbangan. So asalkan dalam gambar kita nampak kita punya GCP tersebut lah. So kalau tuan-puan tak sempat nak cerap ke apa, kita boleh buat kemudian. So asalkan penandaan GCP itu ditanda sebelum kita buat misi penerbangan. So untuk menentukan kita punya GCP itu ada lah. Itu sajalah sedikit kongsian. Kita kembali kepada GCP tadi. Berapa GSD terbaik atau acceptable untuk GSD? GST Okey, GSD yang terbaik sebenarnya GSD yang terbaik ni saya boleh katakan bawah 5 cm tu dah terbaik dah sebenarnya. Sebenarnya GSD ni ianya akan bergantung kepada kita punya point density. Okey, sebagai contoh point density satu kawasan, satu kotak, 1 meter per square, 1 per meter square tu contohlah ada 10 point. 10 titik lah, 10 point density tu. Daripada 10 point density tu boleh je nak buat 1 cm resolution. Boleh je nak buat 1 cm kita punya resolution gambar tu. Lagi tepat, lagi bagus. Tapi kekurangan kita sekarang ni adalah hardware kita lah. So lagi banyak, lagi tinggi kita punya lagi tinggi kita punya resolution, kemampuan hardware tu akan terganggu sikit. So untuk kita load untuk kita buat untuk kita jalan kita punya kerja prosesan ni akan main peranan lah, sebab memang akan lebih lambat, akan lebih orang kata akan makan masa yang lebih untuk kita hasilkan GSD yang tinggi, resolusi yang tinggi kat situ. Tapi saya rasa memadai lah untuk kita 3 ke 5 cm tu dah tinggi lah. Dah tinggi lah untuk kita dapat detail kita punya data ni lah, data yang kita nak hasilkan lah. Kenapa tamburan GCP yang banyak akan mengganggu ketepatan? Macam mana? GCP yang banyak tu kenapa dia mengganggu ketepatan itu? Ketepatan Okey. Kenapa GCP yang banyak tu akan mengganggu ketepatan? Saya tak kata mengganggu ketepatan sebenarnya. Sebagai contoh
Sebagai contoh, kalau kita buat taburan GCP agak tidak betul, walaupun banyak agak tidak betul tapi tidak berselerak. Satu, dia akan memang mengganggu ketepatan lah, sebab contohlah kalau kita nak fly, kita nak buat mission, satu kawasan tu ada tak boleh akses, yang boleh diakses hanya jalan saja. So kita buat GCP sepanjang jalan. Okey, walaupun banyak kat situ sepanjang jalan, tapi kawasan yang tak ada GCP tu akan memberi faktor yang tidak tepat. Sebab GCP akan memberi data yang tepat kepada kawasan yang dia ada je, yang dia wujud kat situ. So kawasan yang tak ada tu dia tidak terikat dengan mana-mana panduan, dengan mana-mana rujukan untuk dia betulkan data tersebut. So balik kepada soalan tadi, tidak tepat tu, saya tak kata tidak tepat. Sebagai contoh 10 GCP dengan 5 GCP kan, saya rasa 10 GCP tu tak semua GCP akan okey. Saya tak kata semua, saya mungkin sebab faktor-faktor dalam masa cerapan tu, mungkin masa cerapan kita buat tu tak tepat. Tak tepat bermaksud bila kita compare dengan point GCP yang kita cerap tu, beza jauh dengan image yang kita ambil. So point GCP tu sepatutnya kita tak boleh guna pakai sebab dah terlalu tinggi. Kalau kita boleh nak pakai, tak apa sebab dia purata. So lagi banyak GCP yang tak boleh digunakan nanti akan ada memberi kesan kepada kita punya data. So sebagai contoh, kalau 5 kawasan, contohlah kita buat 20 GCP, tapi 10 GCP tu dekat satu kawasan yang sama, 10 tak boleh pakai. So kita ada sebelah sini je 10 GCP yang boleh pakai. So dia akan memberi kesan kepada data kita lah. So dia akan tak seimbang lah, tak balance. Itu dari segi ni lah. Tapi saya tak kata tadi lagi banyak GCP dia tak tepat, tapi lagi bagus lah. Lagi bagus untuk digunakan untuk kita naikkan kita punya akurasi data kita tu. Tapi saya lihat dari segi kita punya masa lah, sebab taburan GCP untuk kita buat lagi banyak ni akan makan masa, akan memerlukan manpower yang lebih. So memudahlah kalau kita menggunakan yang disyorkan lah, yang disyorkan sebagai panduan lah untuk kita buat. Okey, tadi. Okey, seterusnya kita pergi ke net. Okey, ini basic aplikasi industri yang ada lah UAV. Ini pun salah satu saya boleh katakan point yang masuk dalam exam yang lepas lah, dalam amalan ujian amalan kedesta. Apa itu aplikasi yang ada dalam penggunaan UAV itu sendiri lah. Untuk kami sendiri, mapping sudah pasti geospatial lah. Geospatial ni kami buat mapping. Kami buat data-data pemetaan yang digunakan untuk mapping. Ataupun juga dalam bidang pembinaan. Dalam bidang pembinaan pun boleh juga menggunakan UAV untuk memantau kita punya kawasan ni lah, kawasan pembangunan tersebut lah, untuk monitor pekerja sebagai contoh kan. Takkan kita nak pergi kita nak pergi setiap floor tengok, kita nak pergi setiap tempat kawasan yang luas sebagai contoh untuk kita monitor kawasan-kawasan yang terbabit lah untuk kawasan pembinaan tersebut. Memudahkan kita sesuai untuk kita gunakan penggunaan UAV lah. Seterusnya pertanian. Pertanian seperti yang saya maklumkan tadi lah, agriculture ni dia sesuai sekiranya ada kawasan pertanian yang sangat besar lah, sesuai untuk kita gunakan UAV untuk kita monitor kita punya keadaan pertanian, keadaan pokok-pokok. So dari segi UAV ni lah kita dapat analisis kita punya keadaan pokok, yang mana kawasan-kawasan yang memerlukan perhatian lebih, yang mana kawasan-kawasan yang memerlukan pencahayaan yang lebih, yang mana kawasan-kawasan yang memerlukan baju yang lebih. Dari segi data-data UAV ni lah kita akan dapat monitor lah lagi segi penggunaan dalam bidang pertanian tersebut lah. Seterusnya oil and gas. Oil and gas ni sebagai contoh untuk pemodelan lah, untuk model structure, untuk model platform, untuk monitor, untuk pipeline inspection. Ini semua melibatkan kawasan-kawasan yang besar lah. Kawasan-kawasan besar untuk mengurangkan tenaga kerja manusia itu sendirilah. Seterusnya mining, pelombongan. Ini kita boleh buat buat planning untuk kawasan-kawasan korekan, untuk kira isi padu tanah dan sebagainya lah.
Untuk kerja-kerja penyelamatan SAR, ini pun memang kami memang kerap kali juga dipanggil lah untuk kerja-kerja macam ada bencana alam, tanah runtuh dan sebagainya. Memang kita dipanggil lah untuk dapatkan keseluruhan data kawasan tersebut untuk memudahkan perancangan SAR lah. Kawasan untuk kerja-kerja penyelamatan dan sebagainya lah. Okey, seterusnya ada untuk inspect tower. So benda-benda ni semua saya boleh katakan penggunaan yang tak boleh diakses oleh manusia dengan lebih cepat. So memang sesuai untuk gunakan UAV. Itulah teknik kaedah yang diguna pakai yang untuk memudahkan kita punya kerja seharian lah. Okey, seterusnya. Okey, saya rasa ini last topik lah ni. Kita masuk kepada perundangan. Okey, perundangan Okey, setiap misi penerbangan, kita akan terikat dengan permit penerbangan. Permit penerbangan ni kita kena buat. Okey. Memang dah dikoordinasikan di dalam Jabatan Penerbangan Malaysia lah, CAAM, yang mana segala penerbangan yang dibuat menggunakan UAV perlu ada permit. So saya boleh katakan ada 5 agensi yang terlibat secara langsung lah untuk kita punya permit aplikasi permit lah, permohonan permit. So yang pertama kita ambil contoh SIRIM lah. Okey. SIRIM ni sebenarnya tanggungjawab ni adalah untuk untuk memastikan kita punya benda tu boleh jalan. Macam peralatan biasa kita lah, laptop, meja, semua ada SIRIM. So untuk memastikan kita punya peralatan tu memang sah untuk digunakan lah. Itu SIRIM, Certificate of SIRIM. Okey, yang lain kita ada MCMC. Okey, MCMC ni ini yang saya katakan tadi. Frekuensi yang akan digunakan untuk fly drone ni, MCMC ada peruntukan frekuensi apa yang kita kena pakai. So saya ada 3 jenis frekuensi. Ada 3 jenis, tapi frekuensi yang selalu yang ideal yang kita gunakan adalah radio frekuensi 2400 hingga 2500. Ini ideal yang frekuensi yang kita gunakan lah. Bermaksud UAV itu sendiri kena ada kena orang kata disetkan lah dengan frekuensi yang diluluskan oleh MCMC lah. Kita ada beberapa radio frekuensi sebenarnya yang ditaklukkan, yang dinyatakan di bawah MCMC. Kita ada 400, kita ada 2400, kita ada 5000. 5000 ni paling tinggi. Kebiasaannya kita guna 2400 sebab selalunya kalau kita nak guna yang lebih penggunaan, contohlah kita nak guna live streaming daripada UAV itu sendiri lah. Tapi sesuai digunakan untuk frekuensi yang lebih tinggi lah, 5000 ke atas, sebab 2400 tu kita akan berkongsi dengan frekuensi yang lain, sebagai contoh wifi dan sebagainya. Ini akan mengganggu sedikit sebanyak lah dari segi kita punya misi penerbangan. Itu dari segi frekuensi yang disediakan oleh MCMC. So CGSO. Okey, CGSO pula. CGSO ini adalah Chief Government Security Office ni. Ianya akan menilai kita punya permohonan. Ia akan lihat sama ada kawasan yang terlibat ada termasuk kawasan larangan ataupun tidak. Sekiranya dia akan evaluate kita punya kawasan. Kalau ada akan ada proses selanjutnya yang kita kena mohon. Sebagai contoh, kita kena mohon tapisan keselamatan daripada PDRM dan sebagainya lah. Banyak step. So kalau tak ada tempat larangan tu memudahkanlah. Selalunya kebiasaannya kami akan apply, kami akan mohon permit, kami akan mohon permohonan sekali melalui CGSO dalam selalunya melalui surat lah. Surat rasmi, kita akan maklumkan kita akan fly kawasan sekian. So sebaik saja kita dapat kelulusan daripada CGSO yang mengatakan tiada kawasan larangan, tiada halangan untuk menggunakan kita fly, kita boleh proceed untuk kita punya permit selanjutnya, seperti JUPEM dan CAAM lah, Civil Aviation Authority of Malaysia ni. Di JUPEM dengan CAAM, JUPEM sebenarnya, CAAM, permit yang diperlukan adalah permit penerbangan. Permit yang diberi oleh CAAM adalah permit penerbangan. Berbeza dengan JUPEM akan memberikan permit untuk pencitraan udara lah, permit pengabaran. Beza lah. Tadi penerbangan CAAM,
Dengan barat adalah Jupum. Okay. So beza. So kedua-dua kita kena apply. Cara kita nak apply Jupum melalui IBIS, melalui ada website disediakan, link dalam website Jupum. Sementara CAAM kebiasaannya kita akan kita akan email. Dan CAAM akan respon balik, akan share dalam bentuk drive untuk kita isi maklumat dalam tu dan untuk kita sediakan attachment apa yang diperlukan oleh CAAM sebelum dinilai lah oleh pihak CAAM. So tempoh 14 hari lah, 2 minggu. 2 minggu untuk CAAM, 2 minggu untuk Jupum. So kebiasaannya amalan yang kita guna pakai sebelum misi penerbangan 21 hari kita akan buat permit lah, untuk kita memastikan tiada masa yang delay lah untuk kita start kita punya misi penerbangan tu lah. Okay, saya rasa untuk permit penerangan tu saya rasa yang last untuk saya punya penerangan. Okay, yang ini bergantung yang ini pun kita punya deep yang saya cerita tadi lah, apa itu SIRIM, apa yang diperlukan oleh SIRIM, apa yang diperlukan oleh Jupum, kenapa CJSO, kenapa CAAM, itu pun saya dah cerita tadi. So ini pun berkenaan dengan tadi kita apply IBIS, so ada MDIO, ada kena merujuk kepada PDRM sekiranya ada atau keselamatan dan sebagainya lah. So saya rasa dari segi penceritaan saya pada pagi ini dah masuk ke penghujung. So saya rasa topik perundangan ni adalah topik terakhir saya. Kalau ada apa-apa soalan, yang akan sekejap Okey, faham. Bagus cadangan tu. Cik siapa? Cuma cik. Okey, cadangan ni untuk mengadakan satu one stop center untuk untuk permit kita. Bagus cadangan ni sebab kita punya amalan sekarang ni bermacam pelbagai agensi yang kita kena lalui lah untuk kita buat permit. Kita kena pergi kepada CJSO, kita kena pergi kepada CAAM, kena pergi kepada Jupum. Nanti Jupum pula kalau ada query kita kena patah balik, kita kena query balik kawasan yang kita nak terlibat tu. Sebagai contoh lah, kita fly satu kawasan, kita buat permit, kita hantar ke BGSP, BGSP ni adalah bahagian khusus yang luluskan permit bagi pihak untuk Jupum, bahagian Jurusupervisi Pertahanan. Kita mohon permit ke Jupum, kita mohon permit ke CAAM. So bila ada query daripada BGSP, sebagai contoh kawasan tersebut tak boleh fly, ada kawasan larangan dan sebagainya. So bila kita kena revive balik kawasan kita yang kita nak fly tu, kita kena counter back balik, kita kena resubmit balik permit yang dihantar kepada CAAM. So benda ni adalah amalan yang kita ni lah, sebab kawasan larangan ni kita tak boleh nak tentukan di mana kan, kebiasaannya pihak-pihak berkuasa yang lebih tahu kawasan-kawasan larangan di mana. So kita hanya buat ikut kita punya kawasan pengukuran yang mana kita nak. So kita akan hantar, mereka yang akan menilai sama ada kawasan tersebut ada kawasan larangan ataupun sebaliknya lah. Dari segi situ yang ada kesukaran untuk kita percepatkan kita punya kelulusan permit lah. Tapi baguslah cadangan Cik Sapu tadi untuk kita adakan one stop center, insya-Allah. Mungkin satu hari nanti kalau Cik Sapu balik ke HQ boleh adakan hala tuju tu lah untuk kita panjangkan kepada kita punya urusan untuk adakan bincangan selanjutnya lah. Adakah LiDAR tu proses secara sama dengan Macam ni? Dia tanya, adakah LiDAR proses secara sama dengan UAV nampak? Okey, proses dia tu proses data. okey. Okay, jawab tadi adakah proses nak mohon proses LiDAR berbeza dengan proses gambar tadi tapi saya agak tak ni mungkin kalau permit samalah. Permit memang dia akan kira sebagai satu kenderaan udara. Dari segi proses data tu memang dia beza lah. Memang dia beza.
tadi saya cerita tadi berkenaan dengan proses tadi. Kita recap balik sekejap Okey, ini tadi saya cerita, ini menjurus kepada kamera udara. Kalau LiDAR semata-mata, memang LiDAR memang dia, kebiasaan LiDAR di luar akan disekalikan dengan gambar, akan disekalikan dengan kamera udara. So bila disekalikan dengan kamera udara, akan sudah pasti memang akan diproses sama konsep dengan kamera udara, bagaimana diproses. So bila LiDAR beza dengan kamera udara gambar sebab hasil DSM dan juga DTM, hasil point cloud adalah daripada data produk LiDAR, sensor LiDAR itu sendiri, bukan daripada gambar. So bermaksud proses point cloud yang sumber yang digunakan daripada LiDAR itu sendiri berbeza dengan sumber yang digunakan dengan kamera udara. Tapi dari segi pemprosesan, ianya agak macam sama, tapi ada satu step yang akan dilebihkan kepada LiDAR. Sebab kita guna point cloud yang dihasilkan daripada LiDAR itu sendiri, bukan daripada gambar. So bermaksud kita akan jalan serentak. So DTM yang dihasilkan daripada LiDAR itu sendiri akan digunakan semula oleh proses image untuk hasilkan mozaik gambar. Sama juga konsep dengan kamera udara, dia akan gunakan DTM juga daripada daripada hasil untuk hasilkan mozaik. Tetapi dari segi sumber yang digunakan untuk menghasilkan point cloud tu adalah beza. Itu poin-poin dia kat situ lah, sebab point cloud yang daripada gambar kamera udara ni adalah daripada gambar, titik-titiknya daripada gambar, dihasilkan daripada gambar overlap tu. Sementara LiDAR ni, point cloud ni memang direct daripada LiDAR tu sendiri. So method ada sedikit beza dan produk ada juga sedikit beza dari segi dia punya orang kata dari segi detail lah dari segi terperinci ni data tu, lebih detail menggunakan LiDAR tu sendirilah. Saya harap menjawab soalan tadi So saya rasa yang tadi soalan yang terakhir lah untuk saya tutup kita punya sesi pada pagi ini. So tak ada apa daripada saya sendiri. Akhir katalah terima kasih kepada semua yang hadir online. So ilmu yang dikongsi ni akan lebih lebih bermanfaat lah, lebih barakah kalau kita kongsikan kepada yang lain-lain. So saya berharap ilmu yang dikongsikan berdasarkan daripada pengalaman saya sendiri ni dapat digunakan dapat dimanfaatkan sepenuhnya lah untuk untuk semua yang online pada pagi ni lah. Terima kasih banyak-banyak. So Assalamualaikum, saya serah kepada pihak bersedia.